すぐカメラ持ってきます。待って、神社ちゃん。どうしよう。誰か今の汚ねえ声、まさか。Anyway, moving on dari satu asset Cloverworks to another is the completion of Kisekoi. My Dress Up Darling Season 2. People have waited for a long time for this, and there were several comments on type of story that they've been telling on this season as compared to the first season. Orang kata kurang fan service. Some sees that as a compliment, some sees that as a complaint depending on your point of view. Tapi aku rasa bottom line of the story, this is a love story. Yang ni memang seinen because mangaka sendiri mengaku dalam buku dia cakap, ML cakap, so ini korang nak kata apa ke, walaupun the amount of fan service yang dia bagi, aku rasa macam dia fan service apa tau. Macam ada orang nak selitkan fan service. Oh, kita tunjuk sikit ni. Kalau orang tu macam tu, sampai ke bila dia akan tunjuk benda tu. Tapi kalau cerita tu nak tunjukkan ada seseorang ni dia macam carefree sikit. Marin ni dia blur. At one point macam dia sekali dia pernah keluar dari rumah dia masa dia buka pintu, dia pakai macam singlet je, vest. So dia kat rumah kan. So nampak cleavage. Betul Gojo macam mesti lah muka blush dan macam tergamam semua kan. Betul suddenly Marin duduk kat pintu duduk ha. Betul dia macam alamak, dia tengok apa ni? Betul dia macam oh shit. Tu dah lari masuk. Dia tutup pintu, dia keluar balik. Di mata Marin, dia kata apa tau? Aku tak pakai contact lens aku. Pasal tu lah Gojo tengah usah aku semacam. Sedangkan Gojo nampak benda lain. So she's that clueless. Dia macam malam tu lah. Malam yang dia kata I don't want to sleep tonight. Oh, kau tak tengok cerita ni? Aku tak tengok. Tapi aku tahulah Marin kita kawan ni. Aku aware of the character. Even ada live action pun. So Dia ada satu section tu yang diorang pergi Don Quixote malam tu. Don Quixote ni macam kedai souvenir. It's bigger than Family Mart lah. It's basically a department store that opens 24 hours or something like that. Kau 11:30 malam kat Jepun, other than konbini kau boleh pergi Donkey. Dia call it Donkey. Donkey Hotel. Ada lagu dia lah. Kalau tengok dekat social media macam TikTok ke mana, orang selalu buat joke macam boleh nampak Donkey dengar lagu dia. Donkey macam aku kena masuk. So dia jual everything. Pakaian, kau nak apa, seluar dalam, kau nak makanan, semua ada. So rasanya ini benda ni ada dalam My Hero Academia. Dia waktu tu. Tapi sebelah monster tu semua Marozu. Oh, ada juga. Rasanya ada benda tu. Tak silap aku waktu season 3, waktu geng-geng Yayao Marozu, Midoriya nak pergi selamatkan Bakugo, kan dia orang kena beli baju untuk apa ni, cover yang dia orang ni bukan hero pun semua. Dia orang masuk satu kedai, nama kedai tu Donkey juga. Itu kan. Itulah dia. So barang macam barang Halloween costume semua ada lah. So macam back to the story. Just before ni aku ini mungkin macam iklan sedikit tapi bukan. Tapi aku hari tu because tak ada siapa nak tengok cerita ni sangat. So bukan nak, memang tak ada siapa lah. So aku buat lah review for the first half. Asyik kena copyright claim je. So much so because aku nak present it in a particular way. Boleh juga. Aku dah tengok lah content creator lain buat. Diorang potong in such a way that algorithm tak kacau kan. In the end aku give up. Aku spend dekat 4-5 hari potong tau. Tak dapat. And that's a long time to spend on a 15-minute video or 10-minute video. So, but the video can be watched on Spotify. So anda sila ke Spotify Sembang Anime, ada kat situ. Korang scroll lah. So aku dah espouse the quality of the story in the first half and the animation and how they presented it. So it's all detailed and all that. And then kalau anda ke saya punya Instagram atau TikTok, I've made shorter videos from that. But basically untuk hari ini I nak macam pretty much just ulas the latter half lah. Dan juga in the same breath ulas kenapa cerita ni kurang fan service kali ni. So berbalik kepada bagaimana watak Gojo adalah seorang introvert dan juga Wak Marin yang ambil blur, yang dia excited or everything. You know, she's a sort of person who's like, dia anak
tunggal tak salah aku. Dan I think ayah dia memang single parent. Mak dia tak tahu apa cerita. Ayah dia selalu kerja jauh. It's a typical scenario you see in anime that a girl or a son is living by himself or herself in an apartment all paid for. Tapi bapa dia macam kadang-kadang balik lah. Tak balik langsung. Tapi that's how it is kan. Kalau macam dia orang duduk Tokyo, mungkin bapa dia punya office dekat Hokkaido ke apa ke, kat Kyushu ke. Takkan nak balik hari-hari kan. Marin ni tak reti masak, makanan dia semua mengarut. The thing is, dia actually quite responsible. She works part-time, but part-time dia modelling lah, because she's very pretty. And nanti cakap pasal modelling tu, kita tengok girl yang tengah nangis kat belakang tu. That's the funniest bit ever. So, kenapa cerita ni kurang fan service? Aku rasa masa kita tengok season 1, itu pengenalan kita kepada diorang berdua. Dia excited jumpa Gojo yang boleh bagi dia baju, pakaian untuk cosplay dia yang semasa cantik-cantik, because Mamat ni boleh buat. And then obviously dia dalam blur dia, untuk dia tak rasa apa-apa macam ukur aku punya ni. Itu dia pakai macam bathing suit. Betul. Untuk dia, ini bukan aku pakai pakaian dalam. Walaupun a bra and panties is like a two-piece bathing suit, but for her, I can wear this outdoors. It's not embarrassing. So ukur lah. Tapi Gojo yang introvert, perempuan tawar datang bilik dia, pakai macam tu, duduk macam tu, kangkang semua tergobak semua, bak kata arwah mak aku, surely lah he'll get flustered. Siapa yang tak kan? Because there's one bit they have to measure distance between the punya, aku cakap Jepun lah, Chikubi. Itu kita, oh silly me, I'll do that myself. So dia tak macam Ruri Rocks. Yang tu fan service betul. Cerita tak ada kena mengena dengan apa, tapi kamera itu fan service sampai ke habis. Tapi boleh belajar tentang batu batan dan juga mineral. Okay, balik pada Kiseko. So cerita ni pasal cosplaying dan juga development of two separate characters. Yang satu tu cinta, they like each other, but satu tu too introverted to express his feeling. Satu tu walau dalam gila-gila dia malu nak nyatakan dia punya ni. Lepas tu ada tu kerisauan, ada orang kata cerita ni untuk season 2 and ending dia manga anime only tau. Anime dia dalam manga tak ada. Tapi ada orang kata satu, dia orang tak announce season 3. So adakah dia orang nak habiskan Kiseko sebegini? Because cerita Jepun suka buat cerita open-ended atau cerita tergantung. Because biasalah benda-benda macam tu, macam adalah aku tak adalah penulis ke apa tu, macam I kind of liked it in a way if I was macam 5 cm a second ke, atau any other Japanese love story or stories in which cerita dia tergantung, because katalah the ending tu somewhat disappointing but tergantung enough to make you go perhaps he'll meet her or things like that, because kau tak tahu, you'll never know, and penulis pun takkan cakap kat kau, terpulang kat kau lah apa kau dah buat. So ending dia dengan dia orang take a selfie dekat depan apartment ni. Tapi dalam manga, pasal ending dia selepas the last group cosplay tu, dia sambung terus kepada discussion to the next project, which I not say anything about. And is an important part of the story in which you see how Gojo dengan Marin punya relationship goes in the next level of sorts, because there will be a slight conflict. Kita masa tu tak tahu, oh shit, what's happening. So it's worth telling. The slight spoiler I'm going to say now is, aku pun terasa macam cerita Kiseko ini, bila dia berakhir macam tu je. Because cerita ni pasal diorang masa tahun kedua sekolah high school. Jepun high school 3 tahun. So diorang grad in the 3rd year. Diorang punya graduation yang bagi butang penjadah semua tu. So cerita ni habis masa diorang 2nd year. Lepas tu ada time skip sekejap. Tapi macam the mangaka Shinichi Fukada nama dia, tak lagu, had to end the story for a reason, but there was no explanation to it lah. Because mungkin ada orang boleh argue, mungkin dalam in the next year tu, because dia dah establish certain bits of the relationship, why should we talk about it some more? Hence the time skip. So
So just berbalik pada gambar perempuan yang muka gila tu, yang pakai, yang menangis ni. Masa aku baca manga ni untuk part tu, aku masa tu aku dah macam more characters. Dia dah mula dah macam ni siapa pula ni? Mungkin pasal aku ni ada habit aku baca laju. Bila aku baca laju kadang-kadang aku tak ingat orang macam ni kawan sekolah ke, ini kawan cosplay ke. So budak ni nama Akira. Dia kita diperkenalkan in the latter half of the season sebagai somebody that Gojo nak berkenalan pasal nak belajar buat prop. Dia ingat Gojo ingat nama dia Akira, dia ingat dia lelaki. Akira pula ingat nama first name Gojo is Wakana. Apparently people think it's a girl's name, so dia ingat perempuan. So bila dia orang jumpa, dia orang terkejut. Kau jantan. Betul. Kau perempuan. Betul. Bila the best next best thing was bila Gojo call Marin kan. I'm over here. I'm meeting Akira. So datang Marin aja, Akira became very cool. Macam tengok kiri kanan tak layan semua. Tapi yang paling cute-nya rupanya pasal dia macam tu. Dia stand terbesar Marin. Kita gawar, dia kata kalau dia normal, dia jadi gila. Dia jadi macam tu lah. Dia menangis. English punya seiyu, Japanese seiyu, English punya dub, actress yang English tu pun terror. Dia boleh buat suara gila tu. And then they expand the story in such a way that diorang cakap dekat orang yang ajak, yang actually dia orang ketua cosplay yang group ni, dia orang macam didn't explain the whole thing to Gojo and Marin in such a way that likely explain lah. Jangan surprise orang, jangan jadi insiden macam ni, because dia mengah sial tengok Marin, dia macam because dia tak boleh. So daripada part serious jadi macam bongok punya scene. I thought that was very endearing lah. Tapi itulah, so I think personally cerita ni boleh disambung, dan harap janganlah Cloverworks rasa nak habiskan macam tu je dengan season 2. Because there is a compelling story in season 3 to be told, and we can see how the combination of Gojo punya skill in prop making, in costume making, in photography has improved in such a way that it will culminate in what you'll see as the climax of season 3 lah. Pada siapa yang dah baca tu, yes, kategori My Dress Up Darling dah habis dalam manga. Saya pun dah habis baca. Dia jilid ke-15. Saya tak tahu baca Jepun. Saya pergi Kinokuniya. This is the final volume. Nak tengok ending dia? Tak boleh. Tapi ada clue lah. Anyway. Siapa jadi Nan? Semua. So dia invite balik the sisters yang pendek tu. Ada karakter ni, what's her name? Juju, nama dia Juju. Adik dia lagi tinggi dari dia. Adik dia cute. Adik dia macam pemalu. Dia kata, you nak buat cosplay group? You nak buat jadi Nan kita coffin tu? So berbalik pada ni, Juju dengan adik dia. So dia ada this younger sister that's really cute lah, whom the Juju will not say no to. That's why they join. This is to answer Caleb's question, siapa jadi Nan. Okay. So is the cosplay group leaders yang take part lah. So there's like 6 of them or 7 of them, 6 of them. So Marin ada, Juju ada, Juju's younger sister ada, Akira pun join. Hence that's why Akira is wearing the garb, and the 2 other cosplayers. And then one of the cosplayer group yang people person tu dia tak di, tapi dia ambil gambar juga. So siapa lagi? Soalan kategori. Bagi aku bagus season ni sebab Gojo backup Marin kat sekolah. Yes, yang tu saya dah cover dalam video saya sebelum ni. Tapi part tu bagus lah. Basically character progression
that's one of his first things that he learned was to be more confident because the whole class turned up nak tengok dia buat kerja. So dia macam go like, yes, let's do this. Cerita ni macam Kaurohana sikit dari segi tak ada siapa yang macam diss dia lah. Because dia punya fear pasal dia dulu masa kecil, masa dia duduk ngantuk, dia punya sepupu ke apa perempuan kata, apa ni kau suka main dengan Hina dolls ni? Bukan main, macam minat benda-benda perempuan, kau lelaki apa lah. So dia trauma lah. Sedangkan dia buat kerja Hina doll tu banyaknya lelaki. Because it's a very refined craftsmanship buat Hina dolls ni basically they put in the house masa hari Daughter's Day or something like that, where they put all these little dolls. Very intricately done dengan pakai kimono, pakai kain elok tu. So okay lah, enough talking about Kisekoi. But yes, I really enjoy this. It's very funny. But I do not think the lack of fan service SSK berbalik-balik pada topik ni is a conscious decision based on Cloverworks ke apa, kerana dalam manga pun macam tu jalan cerita dia. Dia tak adalah memanjang nak tunjuk crotch ke, nak tunjuk buntut ke, nak tunjuk benda lah atas ke. Anyway. Ada.